yang sakit darah tinggi pun tak boleh turun sebab stres. Kau stres. Jadi apabila seseorang tu dalam keadaan stres, kau ingat kau kena kejanjing aja. Kena kejanjing kan. Kau sentiasa lari. Jadikan semua sakit. Badan sakit, bisa, darah naik, kram, sakit kepala, sakit apa semua kan. Itulah adalah akibat stres. Bila stres, kimiawi badan kita ni kan bertukar. Bertukar. Jadi apabila kita ni kena kejanjing, anjing tu sebenarnya dah habis dah. Dah balik dah. Dah balik rumah dia. Kita pun lari kan. Tengok alamak anjing pun dah balik. Anjing pun dah balik, kita pun naik atas rumah. Kita naik atas rumah, ini kita dalam keadaan stres ni. Stres sebab aku baru lepas daripada kena kejanjing. Lepas tu tiba-tiba bank call. Kredit kad 3 bulan tak bayar. Kita datang rumah nanti. Kita datang rumah untuk collect. Stres lagi tak? Stres. Seolah-olah anjing tu masih ada. Walaupun anjing tu dah tak ada. Okey. Lepas tu, anak bergaduh. Jiran terjerit pekik. Jadi kita sentiasa berada dalam keadaan stres. Jadi untuk nak kembalikan kita punya diri ni daripada mood simpatetik ni nak pergi tukar kepada mood parasimpatetik, kerana bila parasimpatetik everything turun. Mata pun jadi jadi rest, kuyu, darah turun, glukos turun, everything soft kan. Macam mana cara kita nak menukar mood parasimpatetik yang tengah keras, kejang macam tu kepada mood yang relax itu. Sangat mudah tetapi tidak diceritakan. Kebanyakan orang tidak diceritakan. Caranya adalah dengan kita ni bernafas.